kita datang ke fasiliti kesihatan untuk dapatkan suntikan Tdap ni, adakah klinik ataupun kerajaan mengenakan charge ke atas vaksin ini? Kalau untuk siapa yang rasa macam nak dapatkan Tdap ni lepas dengar ni kan, macam berminat, kalau memang bawah follow up penjagaan antenatal di klinik kesihatan kita, memang jururawat atau anggota kesihatan menjaga setiap ibu tu akan memberi tarikh janji temu ikut berapa minggu kehamilan. Sebab kita ada jadual-jadual suntikan lah untuk ibu mengandung pertama bila, ibu mengandung kedua. Jadi kalau memang sudah follow up, nurse akan bagi tarikh. Tapi boleh juga nak bertanya, nurse, bila saya nak cucuk Tdap ni? So kita lebih tahu, boleh dapat expectation bila kita cucuk. So untuk semua di klinik kesihatan, kita bagi tanpa sebarang charge kepada semua warga negara dan termasuk bukan warga negara sekali. So kita nak melindungi semua ni. So kalau ibu-ibu yang follow up bukan di klinik kesihatan sekalipun, mungkinlah follow up di klinik swasta, hospital swasta, hospital angkatan tentera atau hospital Kementerian Pengajian Tinggi, hospital universiti. Kalau nak dapatkan Tdap tanpa sebarang charge, boleh datang ke klinik kesihatan, bawa buku ping, bawa rekod-rekod kehamilan. Mungkin di tempat lain tak ada buku ping, rekod sebarang rekod kehamilan, boleh dapatkan vaksin Tdap di klinik kesihatan tanpa dikenakan sebarang bayaran.